Ini kalau kena menggeletik. Sarang kerangga. Ini dah, dia dah jatuh lah. Banyak juga jatuh. Ini sarang burung tempur. Apa ni, ini baru lagi ni. Hijau. Dia buat daripada apa ni, daun lalang, daun pokok, dia sarang dia. Burung tempur ni dia banyak buat sarang dekat hujung-hujung juntai pokok. Makna dekat dia punya apa ni, ranting-ranting yang halus. Tujuan dia bukan apa, untuk supaya apa ni, binatang lain, ular ke apa, takut masuk ikut sarang dia. Yang ini bukan sarang tempur. Ini sarang kerangga. Ini kalau kena menggeletik. Sarang kerangga. Okey, kita dah tengok dah tadi apa ni, sarang burung tempur. Sarang burung tempur ni dia selalunya pokok yang tinggi-tinggi lah. Pokok dia tinggi. Lepas tu dia buat sarang di hujung-hujung dahan. Hujung-hujung dahan. Lepas tu kawasan yang lapang. Di hujung dahan-dahan tu sebab apa? Apa ni, dia takut musuh dia seperti ular ke, ataupun binatang lain yang suka makan anak dia dalam sarang. Itu dia buat kawasan yang tinggi, tempat yang jarang-jarang sikit di hujung-hujung dahan. Selalunya tempat macam itulah. Pokok selalunya dekat pokok kelapa, hujung-hujung daun, tempat yang tinggi lah. Pokok kelapa, lepas tu pokok kelapa sawit, hujung-hujung daun. Lepas tu banyak lagi pokok lah. Kita pun tak tahu nama dia, tapi dia punya point dia hujung dahan. Dia selalunya hujung-hujung dahan lah. Sebab dia akan buat apa ni, sarang dia tenunnya apa ni, daun-daun tu jadi halus-halus. Lepas tu dia buat sarang. Bukan senang buat sarang tu. Itu kuasa Tuhan lah. Burung. Ini orang putih panggil bay viewer. Ni sempur ni dia bersarang dekat pokok ceri kampung ni. Ini dia baru kecil, buah dia tak ada buah lagi, muda lagi. Pokok ceri, burung tempur, sarang dia. Tempur yang jatuh lah. Ini pun ada lagi. Dia jatuh lah. Panjang dia punya ni. Ini dia dah jatuh lah. Banyak jatuhnya. Ini dia lubang yang betul dah. Dah jatuh, mungkin dia dah bertelur. Dia jatuh sendirilah. Ataupun angin. Apa ni, mergas tua ni di bawah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar apa ni, Taman Negara Semenanjung Malaysia. Benda ni apa ni, binatang ke apa yang di atas pokok ke, di bawah ke, di bawah kawalan lah.
Kita tak boleh ambil telur dia ke, sarang dia ke, apa dia punya apa ni, induk dia ke, kita tak boleh ambil. Memang salah lah, ada dia punya undang-undang. Kita harap semua kita jaga kita punya kekayaan hidupan mergas tua. Assalamualaikum dan salam horas.